Dah sebelah pula. Ni kelas nama. Ni apa buat ni? Tak ada. Tanda tangan guru. Dia tak ada. Apa kan ni baca? Susun urutan objek mengikuti bilangan sedikit kepada banyak. Maksudnya? Dia yang sedikit punya lah. Sedikit pergi ke banyak. Betul? Sedikit lebih banyak ke? Kan dia kata Susun urutan objek mengikuti bilangan sedikit kepada banyak. Maknanya? Mana campurkan lah mana? Apa pula campur? Susun daripada sikit pergi banyak. Faham tak? Susun. Mana yang paling sikit? Cuba tengok gambar ni. Mana yang paling sikit ikannya? Ni sikit. Cuba tengok betul-betul. Semua sekali ni? Mana paling sikit? Sikit ni lah. Berapa tu? Nombor apa? F. Tulis sini. Nombor 1 yang paling sikit? F. F. Macam tu. Tanda sini, tanda. Bulatan. Tanda. Tik. Lagi. Okey, nombor 2. Nombor paling sikit. Lepas 1, lepas tu? Ni. Nombor apa ni? Ni huruf apa? B. Tulis situ. B. Okey. Paling sikit ni. Lepas tu? Nombor 3. Nombor 3 paling sikit ni. Apa tu? 3 E. Okey. Tahu E kan? Ni sikit E. Ni nombor 3 lah itu. Nombor tadi nombor 2. Nombor 1. Lagi? Paling sikit ni lah. Berapa tu? 2, 4, 5. Apa tu? A. Nombor 4. Nombor 5. 5 paling sikit. Ini lah. Berapa tu? 2, 4, 6. 6 nombor C. Huruf C. Nombor 5 C.